Okay guys, hari ni abang nak buat quick review mengenai Proton Saga. Ini MC3 Saga MC3 2026. Jom tengok abang review Proton Saga Premium Blue. Okay guys, so ni Saga Premium Saga Premium full spec. Ni color ni marine blue dia metallic color, metallic marine blue. So Saga baru ni dia full LED full LED. Dia ada DRL, projector headlamp dengan lampu signal, and then new design lah. Bumper depan tu dia turbo, ada front sensor parking, dia ada air duct kat sini tau. Okay. Okay, dia bumper baru, and then rim design pun baru alright. Ini pakai tayar 15 inci Atlas AS 380 Atlas tayar. Bersaiz tayar dia ni 15 inci 185/55 rim 15 okay, ventilated disc ada ABS semualah. Alright, and then dia ada power side mirror. Kalau kita buka ni buka ni dia akan ada power side mirror lah. Okay, bila ada auto fold, and then keyless entry, ada chrome kat sini, and then dia black kat sini lah, B-pillar. Belakang ni special dia ni, dia ada tail light bar. Daripada tepi sampailah ke belakang lah. Alright, ada IGT engine baru Saga. So ni dalaman dia 400 lebih lah. Dia punya besar capacity, dia punya boot size dalam 430 lebih kurang. Okay, boleh tahan besar lah. And then seat tu boleh lipat lah. Boleh lipat, dia boleh lipat, boleh direbahkan lah. Ni seat di dalaman ni leather dia perforated, dia berlubang. Nampak ni dia berlubang. So dia sejuk lah. Dia ada ni leather rig ada tempat charger. Jadi kalau kau nak buka kan, kena tekan dua-dua ni. Tekan dua-dua ni baru boleh buka lah. Okay, macam ni. Buka macam ni. So nampak lah ada ruang bukaan kat situ. Nampak ni, ada ruang. Right. Okay, so ni daripada belakang. Ni dia punya interior dalaman lah. Alright, and then ada wave pattern kat sini. Jom tengok dalam dalam depan pula dari belakang kan. Okay, dia punya colour ni two tone hitam kelabu. Dia dalam kamera tak apa clear. Dekat-dekat dia two tone colour. Lepas tu dia ada ni leather. Ni push start. Ni pillar on aircon, nyala semualah. Ada startup. Okay, dia punya glove box wave pattern design baru. Okay, ni dia punya meter baru, meter fully digital lah. Ada Android Auto, Apple CarPlay semua ada. Ni function ADAS function untuk premium saja. Ini kita kasih on semua. Okay, kasih on semua. Ini function lah. Alright, vehicle display, sound, ADAS. Okay, sistem. Ni dia punya meter lah. Kalau korang tak nak meter yang macam ni, boleh pilih yang apa ni, yang digital. Macam ni. Dia lebih nampak moden lah. Alright, so ni interior dalaman lah. Airbag ada 6 airbag ada 6, side airbag semua ada lah. Alright, dia punya dalam ni putih atas. Okay, nak tutup, off aircon. Alright, memang Saga baru ni memang bagus lah. Alright, dia bagi peringatan untuk siapa-siapa bawa anak lah. Alright, jom tengok engine pula.
Okey guys, ini enjin baru IGT 1.5 IGT, horsepower dia 120 PS, torque 150 Ada dalam kelas dia antara tertinggi lah. Dia punya power tu. Power dia lagi tinggi pada Persona 1.6 BVT tu. Dia punya ni horsepower 120, torque 150. Ni punya intake depan Dia punya exhaust belakang. Alright. Memang mantap. Minyak jimat ini 4.9 liter per 100 km lah. Lebih kurang 20 km 1 liter. Alright. Okey, siapa yang berminat dengan Proto Saga boleh roger abang okay, boleh kontak abang 014 509 6070 untuk Saga baru. Yang ni Saga baru memang berecik awal lah. Lagi-lagi kalau lampu dia on kan. Ni. Memang cantik. Harga dia ni murah saja, 49,990. 50,000 lah harga dia Okey. Bulanan dalam 500 lebih, dekat 600 lah. Tengok pada korang punya nak follow ke nak 90%. Okey, berminat roger abang. Assalamualaikum. Bye bye.